ada dan dokumen baru dari Mahkamah KK Sabah, dia punya pengakuan agak berbeza. Dalam dokumen Rumah Biru, dia punya reason kenapa dia bangun jam 3 pagi, satu saja dia punya reason. Dia mau cuci baju di bilik Dobi. Tiba-tiba, yang pengakuan terbaru, dia ada 3 reasoning. Takung air, setrika baju dan cuci baju di bilik Dobi. So, secara analisis perbandingan dan perspektif undang-undang, bila pengakuan di Rumah Biru berbeza dengan pengakuan dalam prosedur inkuisara di mahkamah, kita kita trigger, oh, dialah ni yang kita tunggu-tunggu. Orang ini, sebab dia saja yang tidak tidur jam 3 pagi, yang sepatutnya semua pelajar tidur. Dia mengaku dia tidak tidur. So, saya akan tunggu siapakah lagi pelajar lain yang akan mengaku dia tidak tidur jam 3 pagi. Ini kita kena tengok minggu depan. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So, statement bunga tai ayam tu berbeza dengan sebelum ini dia disiasat oleh Rumah Biru. Lagi satu, pasal dia terdengar bunyi. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.